Profesor Farhan, yang dicadangkan yang juga kita sedang teliti dengan Dewan Bandaraya ialah membangunkan projek itu atas stesen itu sendiri. Tapi ia memerlukan beberapa pindaan peraturan yang sedang diusahakan. Maknanya dibangunkan di atas perumahan komersial dan sebagainya. Tidak semuanya perumahan rakyat, sebahagiannya. Itu yang dilakukan. Tentang vertical school ini, mula-mula parents takutlah. Dia takut jatuh lah. Sekarang dia duduk di rumah pangsa tak apa. Tapi sekolah tak boleh. Saya pun tak faham dia. Tapi sekarang dalam kota Madani yang baru, Putrajaya ni memang vertical school dan parking semua di bawah. Di tingkap perumahan itu betul-betul garden dan duduk, jadi parking di bawah. Jadi sekolah di atas. Ke sekolah kalau ada lift, dedicated lift untuk sekolah saja. Jadi you boleh jalan daripada tingkat 14 pergi ke bawah untuk tadika atau untuk sekolah. Tapi syarat-syarat ketat.